Betul ke jam aku ni pukul 1? Betul, Cik? Pukul 1? Aku suruh kau datang kau apa? 11. Tapi komputer saya rosak, Encik. Saya tengok sampai sekarang dia masih pukul 10. Minta maaf, Maksudnya kau dengan komputer kau sekali gila lah tu. Hari ni hari apa? Jumaat. Jumaat kau patut buat apa? Tak buat apa-apa. Laki kena pergi solat Jumaat lah. Takkan saya pun ikut juga? Hari Jumaat kau patut basuh baju aku. Kau patut ambil baju dalam kereta aku, bawa pergi lobi basuh. Kenapa kau tak buat? Kau lupa ke? Ya, Cik, saya lupa. Saya minta maaf sangat-sangat. Tapi rumah Encik memang tak ada mesin basuh ke? Ada banyak. Kenapa? Isteri Encik tak boleh basuhkan ke? Kenapa kena pergi lobi juga? Saya pula kena basuh. Isteri. Ya. Isteri aku sibuk jaga bisnes. Tak ada masa nak cuci baju. Faham. Orang gaji Encik? Kau ni banyak tanya.